Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Adina, pengacara TV PSS pada hari ini ingin menceritakan tentang taman herba di sekolah kami. Pada hari Khamis yang lepas, pelajar sekolah kami telah mengubah suai taman herba ini. Di taman herba ini terdapat pelbagai pokok herba yang telah ditanam oleh pelajar kami. Contohnya pokok limau purut, serai dan sebagainya. Kebaikan taman herba di sekolah dapat memberikan pendedahan kepada warga sekolah, juga menanam sikap cinta terhadap tumbuhan hijau. Demikianlah perkongsian saya mengenai taman herba pada hari ini. Ingatlah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, marilah kita menghargai taman herba di negara kita. Terima kasih kerana menonton. Bye!